Apa sebenarnya ciri seorang mukmin yang betul-betul berjaya? Jom kita lihat 5 kunci dari surah Al-Baqarah. Di awal surah terpanjang dalam Al-Quran ini, ada 5 ayat yang pegang rahsia kejayaan. Okey, kita mula dengan asasnya dulu. Al-Quran itu sendiri sebagai sumber petunjuk yang tak ada tandingannya. Ayat kedua ni terus confirmkan yang Al-Quran ni sebuah kitab yang mutlak. Tak ada ragu-ragu langsung. Tapi petunjuk yang sempurna ni, ia tak ditujukan untuk semua orang. Jom kita tengok untuk siapa. Jadi, persoalan utamanya, siapa sebenarnya yang layak dapat petunjuk dari Al-Quran ni? Jawapannya ialah orang yang bertakwa. Mereka yang ikut perintah Allah dan tinggalkan apa yang dilarang. Dalam ayat-ayat ni ada 5 ciri utama. Kita boleh bahagikan kepada kepercayaan dan juga amalan. Okey, pertama sekali, jom kita tengok 3 tiang kepercayaan dalaman mereka. Apa yang menarik, slide ni ringkaskan 3 kepercayaan asas mereka yang menjadi pegangan dalam hati. Maksudnya, mereka percaya benda yang kita tak nampak dengan mata kasar, macam malaikat atau syurga. Mereka percaya pada Al-Quran dan semua kitab-kitab suci yang diturunkan sebelum itu. Dan yang paling penting, keyakinan mereka pada hari kiamat dan kehidupan selepas mati itu memang tak goyah. Nah, sekarang kita tengok macam mana kepercayaan tadi dizahirkan dalam 2 amalan utama. Ini dia amalan luaran yang datang dari iman tadi. Jelas sangat kan kaitannya? Mereka ni sentiasa jaga solat sebagai cara untuk berhubung terus dengan pencipta mereka. Mereka juga selalu belanjakan harta yang Tuhan bagi untuk tolong orang lain melalui sedekah. Jadi, apa kesudahan untuk orang yang ada kelima-lima ciri ni? Ayat ni bagi tahu merekalah orang-orang yang betul-betul dapat petunjuk dari Tuhan. Dan bukan setakat dapat petunjuk, mereka juga adalah orang-orang yang berjaya. Inilah ganjaran mutlak yang dijanjikan. Akhir sekali, ini soalan untuk kita renungkan. Macam mana kita nak terapkan 5 ciri ni dalam hidup kita?